Video ini adalah panduan dan rujukan ringkas berkenaan pelepasan cukai individu bagi tahun taksiran 2025. Dalam video ini, kita akan lihat satu persatu kategori pelepasan cukai yang dibenarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau LHDN. Video ini sesuai untuk disimpan dan dirujuk semula apabila anda ingin mengisi e-filing nanti. Sebelum kita masuk ke senarai pelepasan, penting untuk kita faham dulu apa itu pelepasan cukai. Pelepasan cukai ialah perbelanjaan tertentu yang dibenarkan untuk ditolak daripada pendapatan tahunan. Selepas pelepasan ini ditolak, barulah kita dapat pendapatan bercukai, iaitu jumlah sebenar yang akan dikenakan cukai. Sebab itulah, semakin banyak pelepasan yang dituntut secara tepat, semakin rendah cukai yang perlu dibayar. Justru, kategori pertama ialah kategori individu, yang mana setiap individu layak mendapat pelepasan asas individu dan saudara tanggungan sebanyak RM9,000. Jika anda menanggung suami atau isteri, atau membuat bayaran alimoni, pelepasan tambahan sebanyak RM4,000 turut dibenarkan. Bagi individu kurang upaya, pelepasan adalah sebanyak RM7,000, manakala jika suami atau isteri kurang upaya, pelepasan adalah sebanyak RM6,000. Seterusnya ialah pelepasan bagi pendidikan dan perkembangan diri, yang mana perbelanjaan pengajian dibenarkan sehingga RM7,000. Ia merangkumi pengajian peringkat diploma dan ijazah sarjana muda serta pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. Selain itu, kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri juga dibenarkan, namun terhad kepada RM2,000 sahaja, tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh LHDN. Bagi pembeli rumah pertama pula, terdapat pelepasan untuk faedah pinjaman rumah atau pembiayaan perumahan. Pelepasan ini adalah bagi perjanjian jual beli yang ditandatangani dari 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2027. Bagi rumah yang berharga sehingga RM500,000, pelepasan faedah adalah sehingga RM7,000. Manakala bagi rumah berharga antara RM500,000 hingga RM750,000, pelepasan adalah terhad kepada RM5,000 sahaja. Kategori seterusnya ialah perubatan dan keperluan khas. Perbelanjaan perubatan bagi diri sendiri, pasangan dan anak dibenarkan sehingga RM10,000. Perbelanjaan perubatan untuk ibu bapa dan datuk nenek pula dibenarkan sehingga RM8,000. Selain itu, pembelian peralatan sokongan asas untuk orang kurang upaya seperti kerusi roda juga layak mendapat pelepasan sehingga RM6,000, tertakluk kepada syarat dan dokumen sokongan. Bagi kategori gaya hidup dan sukan, perbelanjaan gaya hidup dibenarkan sehingga RM2,500. Ini termasuk pembelian bahan bacaan, peralatan elektronik seperti handphone dan tablet serta langganan yang berkaitan. Selain itu, perbelanjaan untuk peralatan atau aktiviti sukan turut dibenarkan dengan had tambahan sebanyak RM1,000 seperti peralatan raket badminton dan pickleball serta lain-lain. Pelepasan bagi kenderaan elektrik dan komposisi makanan domestik pula dibenarkan sehingga RM2,500. Kategori ini melibatkan perancangan kewangan jangka panjang. Pelepasan bagi insurans nyawa dan caruman KWSP adalah sehingga RM7,000. Caruman kepada skim persaraan swasta atau PRS serta annuiti tertangguh pula dibenarkan sehingga RM3,000.
simpanan SSPN layak mendapat pelepasan sehingga RM8,000. Selain itu, insurans pendidikan dan perubatan dibenarkan sehingga RM4,000 dan caruman perkeso pula sehingga RM350. Bagi pelepasan anak bawah umur 18 tahun layak mendapat pelepasan sebanyak RM2,000. Anak kurang upaya pula layak mendapat pelepasan sebanyak RM8,000. Bagi anak berumur 18 tahun ke atas yang belajar sepenuh masa, pelepasan juga adalah sebanyak RM8,000. Yuran taska dan tadika dibenarkan sehingga RM3,000, manakala pembelian peralatan penyusuan pula dibenarkan sehingga RM1,000. Anda rasa video ini bermanfaat? Sila like dan subscribe. Sebagai peringatan, pastikan semua resit dan dokumen sokongan disimpan dengan baik. Fahami syarat bagi setiap pelepasan dan semak semula sebelum menghantar e-filing. Gunakan video ini sebagai rujukan umum dan sentiasa rujuk ketetapan terkini daripada LHDN untuk maklumat yang lebih terperinci. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan pelepasan cukai, boleh je tanya di komen di bawah. Banyak lagi video berkaitan matematik kewangan yang akan menyusul. Terima kasih.